Okay, jom aku nak tunjuk rumah sewa 800 yang amat berbaloi. Jom. Nampak? Ni ruang tamu dia, luas. Lantai tile semua lah. So ini balcony. Okay, ini bilik master, bilik nombor 2, bilik nombor 3. Okay, so dekat sini ni bilik air. Sekejap lagi aku tunjuk semua. Sekarang nak tunjuk bahagian luar dulu. So dapur dia ni, pintu masuk, ni dapur dia sebelah ni. So nanti korang boleh letak kitchen kabinet ke apalah. Sinki yang sekarang ni, sinki dah buka lah. So korang kena nanti kita pasang sinki ke macam mana, tengok lah macam mana. Sebab ni kita bagi sewa 800 saja, tapi ada balcony guys. Nampak? So bagi saya untuk rumah sewa 800 apartment, sebab ni bukan flat dia, ni apartment medium cost punya rumah. So untuk sewa 800 ada balcony macam ni, cantik view dia. Dia menghadap rumah macam ni. Bagi saya amat berbaloi lah. Dia sebelah kanan sana playground. Nampak tak playground tanah? Itu playground. Ini perumahan teres lah tepi ni. So sini dia tak bising sebab dia blok dia pun jauh sikit, so dia windy lah, dia angin masuk direct lah. Nampak? Ni view daripada balcony lah. So ni rumahnya. Ok, so kita tengok bilik master pula. So ni bilik master. Semua tile daripada luar sampai bilik, semua tile, fully tile. Yang 60x60mm punya tile. CM. Ni kipas, ada kipas bilik ni. Tapi I think kipas rosak ni, kena tukar tu. Ni lampu ada. Tingkap macam ni, bukan aku sebab ni apartment. So dia tingkap cermin macam ni. So ni biasalah ada rosak sikit plug ni. Okay, kita repair balik lah. So bilik master ni dia ada bilik air. Macam saya kata tadi, sebab ni type dia apartment medium cost. So dalam bilik master dia ada bilik air sendiri attach sekali. Okay, so bilik nombor 2 pula, jom. So di bilik nombor 2 sama juga tile. Rumah ni semua tile daripada luar tamu sampai bilik. Ada kipas, ni kipas semua ok. Yang ni penyewa lama, dia tutup. Mungkin dia jenis introvert sikit, dia tutup pakai apa benda tak ni. Tapi dia ada lagi, dia punya kaca ni sebenarnya ada. Tak tahu kenapa dia orang tutup penyewa lama ni. Nanti boleh buka lah untuk pencahayaan. So ni bilik nombor 3. Ok, bilik nombor 3 pun ada kipas. Sama juga dia tutup. Tak tahu kenapa introvert sangat penyewa lama ni. Dia tutup juga, tapi kaca masih ada. Dia punya tingkap tu masih ada lah sebenarnya. Cuma bilik ni dia lampu lah. Ni masalah kecil je, lampu tak nyala. Nanti kita nyalakan balik. So dekat luar, nampak daripada sini balcony, pintu masuk, dapur. Dekat sini, dekat sebelah bilik nombor 3 ni ada bilik air lagi satu. So rumah ni totally dia ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. So ni bilik air luar. Ok, macam ni lah keadaan dia sebab dah tak pakai sinki. Patutnya ada sinki ni, dah tak pakai, direct pipe je. Ok, so ini lampu pun tak nyala. Mungkin akan tukar lah. Ok, so ni ruang tamu dia, luas juga. Korang boleh letak meja makan dekat sini. Sebab dapur sana boleh letak kitchen kabinet sana. Sini boleh letak meja makan. So sini balcony ni, tepi ni ada ruang lagi. So boleh letak sofa, area sini. Okay, sofa boleh letak area sini. Tu laluan ke balcony, ni laluan ke bilik. So let's go tengok laundry area. Ini penyewa lama lah, dia dah modified macam ni. Sebenarnya plug dia kat sini, dia dah sambung pergi ke sini. Tak tahu apa yang dia cuba nak buat, tapi ada plug lah. Dia ada satu lampu kat sini. Ni pun tak nyala, kena tukar lah. Nanti kita tukar lampu lain lah. So satu lampu, satu plug dekat dapur ni. So dekat sini actually dia dulu ada sinki.
Tapi penyewa dia tak pakai. Segi ni mungkin dah rosak ke apa, dia buang ke apa. Ni kita deal balik lah macam mana kita pasang macam mana. So sebelah dapur ni bahagian laundry. Bahagian laundry ni dia open lah, open. Kalau nak jemur kain ke apa senang lah. Boleh beli penyedia kain yang jenis lipat tu, sangkut kat sini ke apa. Boleh sediakan kat sini. Besar juga ruang dia. Boleh letak mesin basuh 12 kilo, 16 kilo pun tak ada masalah. Besar, nampak? Ruang dia besar. So sini dia ada pipe lah untuk mesin basuh. Okay. So dia ada pipe untuk mesin basuh. Ini plug untuk mesin basuh. Sekarang ni penyewa lama dia sambung untuk lampu bilik air. Nampak? Dia pakai plug macam ni. Mungkin dia electrician yang tak diiktiraf. So macam ni lah pendawaian dia. So dia ada lampu juga. Lampu ni pun dia tak tahu macam mana dia modify ni. Nanti kita tengoklah macam mana kita panggil wiring ke apa, kita buat balik ke apa. Okay. So ni view ruang tamu lah daripada dapur. So basically ini pintu dapur balcony. Terus balcony. Sebelah kiri ni bilik master, bilik nombor 2, bilik nombor 3, bilik air yang tadi saya tunjuk lah. Terus ke sini dia ada dapur kat sana. So totally dapur kosong lah. Dekat ruang tamu pun dia ada satu kipas, ada 2 lampu. Tapi lampu 2 ni dengan kipas ni rasa dah tak function lah. Nanti kita minta owner tukar baru lah. Okay. So boleh letak meja kopi kat sini. Kalau siapa yang kerja digital worker, dia kerja kat rumah ataupun work from home, boleh letak begini kat sini. Sorry, letak meja kopi. So korang boleh buat kerja dekat healing dekat begini je. Okay. So rumah ni saya anggarkan 800 ke 850 square feet lah. Dia punya keluasan yang standard lah untuk sesebuah apartmen. Okay. So itu saja. Siapa yang berminat dengan rumah ni, nak cari rumah murah tapi nak yang ada balcony, nak apartmen, nak murah bawah 1000 tapi tak nak flat, nak apartmen yang ada balcony macam ni, yang ada lantai macam ni kan, boleh Roger. Okay, boleh hubungi saya. Bye bye.